Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masak sotong goreng kunyit. Sotong tu dalam ni kan ada dakwat hitam tu kan. Guna belakang sudu tu ya. Ambil yang hitam tu bawa keluar. Kalau dipecah tu nanti dibasuh lah kan. Dah dibuang yang dakwat hitam tu, kita nak buang dia punya biji yang dekat kepala tu. Kita picit bagi keluar saja. Tu. Terpulang lah nak masak seko-seko ataupun nak dipotong-potong sotong tu ya. Upah masak seko-seko. Dalamnya dah tak nampak hitam ya. Yang keras tu pun dah buang. Ada ubi kentang ya. Ada bawang besar saiz sederhana saja ya. 3 biji bawang putih setengah inci halia. Halia tu setengah inci. Ada daun sup sedikit, daun bawang ya. Daun bawang tu biarlah lebih sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jom kita masak ya. Hari ni apa masak sotong ya. Jom kita tengok. Ubi kentang tu letak sedikit garam, gaul ya. Minyak dah panas, masukkan ubi kentang tu ya. Masak hingga garing lah. Ubi pun dah masak ya, dah empuk. Kurangkan minyak, lebih goreng kentang tadi tu ya. Untuk tumis bawang besar, halia dan bawang putih. Bawang pun dah layu, masuk sedikit kunyit ya. Kalau yang tak suka kunyit tak payahlah masukkan. Jangan lupa garam ya. Masukkan cili padi tu. Sedikit gula ya. Masukkan sotong yang dah dicuci bersih tadi tu ya. Gaulkan rata biar kena bawang semua tu ya. Biarkan sotong tu masak ya. Sotong ni tak perlu lama ya. Bolehlah dirasa. Masukkan air sedikit ya untuk kuah. Dah dimasukkan air tadi tu, masukkan ubi kentang yang digoreng tadi tu. Digaul rata biar sekata semua ya, ubi kentang dengan sotong tu. Masukkan daun bawang dengan daun sup. Biarkan mendidih sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Ada ayam bakar sedikit ya.